ada emas 10 dinar, gold bar bunga emas 20 gram dan juga 50 gram. Cantik kan? Tapi tahu tak, dalam cantik-cantik ni sebenarnya ada rahsia penting orang kaya simpan emas. Rahsia dia senang je. Selalu tengok emas kita. Nampak macam pelik kan? Tapi inilah realiti yang ramai tak tahu. Lagi kita selalu tengok emas ni, lagi kok rasa nak tambah simpanan. Sebab apa? Sebab fitrah manusia ni memang suka benda berharga. Tuhan jadikan emas tu indah dan hati manusia ni pula mudah terpaut dengan keindahan. Bila tengok emas, mesti timbul rasa nak simpan, nak kumpul lagi. Dan bila tiba nak jual, memang rasa sayang sangat nak jual. Saya tak pernah jumpa penyimpan emas yang betul-betul faham nilai emas jual semata-mata sebab nak tukar langsir ataupun sporing. Kalau perlukan duit pun, kebanyakan mereka cuma pajak sementara di arwahnu. Dan bila dah stabil, tebus balik emas tu. Lepas tu bila ada duit lebih, beli lagi, tambah lagi simpanan emas. Itulah kita orang yang bijak simpan emas. Makin lama makin banyak emasnya. Makin banyak emasnya, makin kukuh kekayaan. Bukan sebab nasib, tapi disebabkan disiplin dan kesedaran tentang nilai sebenar emas. Jadi untuk tumpuk yang dah simpan emas bersama dengan public gold tapi tak pernah lagi keluarkan dalam bentuk fizikal, keluarkan daripada sekarang. Cuba dan pegang, rasakan nikmat dia. Tumpuk akan dapati yang tumpuk akan makin ketagih tambah simpanan emas. Untuk tumpuk yang belum lagi mulakan simpanan, mulakan pada hari ini, okey? Kita boleh mulakan simpanan emas dengan 1 gram pertama ataupun serendah RM100 melalui akaun Masget Public Gold. Boleh rujuk pin video saya untuk daftar akaun Masget Public Gold secara percuma dan saya akan bantu tumpuan sebaiknya. Follow rapai-rapai untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!